Pukul 2.40 kita dah sampai dekat Kuala Kangsar, pergi makan dekat warung Talam Opah. Tu standard warung, tak tahu apa yang ada. Apa ada? Kan set talam ada 2 set, 2-3 set talam. Ni set cucu, set kicit. Makan tempat orang. Ayam 6 tadi. Lagi apa? Oh ni single. Set talam cucu RM50. Nasi gula lemak ayam, ikan bakar, siakap, telur dadah. Ada ulam. Ni kalau nak add on warung betul. Nak makan bersila pun boleh kat bawah. Sila kat bawah. Kesan tapak kaki. Makan bersila. Tu nak pergi toilet tu. Pakai buluh alang tempat makan ni, makan bersila. Kena ambil sendiri ya. Dah ni ayam masak lemak, telur dadah, ikan tilapia. Ikan tilapia, ayam masak lemak, telur dadah, sambal, sayur sikit. Welcome to Ulu Kongso, Padang Rengas, Perak. Pemilik dusun. Sama nak pergi Wairock camping, Wairock campsite tadi. Kiri kanan, August Land 1 kanan, August Land 2 kiri. Tak main bawa budak-budak ni, geng ni. Terus sahaja. Geng-geng. Oh ada gate, ada jambatan. Geng lelaki. Oh ada jambatan besi. Tu tulis apa tu? Norbi. Norbi lain kot. Mencabar sikit ni, nak kena climbing ni. Bukit. Kereta lowot sakit ni. Ya, rumah busuk. Pokok durian ni, tapi buah dah tak ada lah. Belum sampai. Tu campsite lain. Makin menghampiri pintu masuk August Land 2. Ya, dah sampai. 0 km. August Land 2. So view, aduh, masuk jalan masuk. Pemandangan jalan masuk, bahaya sikit ni tepi lereng bukit ni. Semua durian. Okey, dah nak sampai tapak D5. So ni tapak D5. Belakang. Dekat mana tinggi? Masak ni. Oh, ni belakang ni? Ha. Kita set up kita punya side awning 270 by Taka. Cik Agus. Sampai tengah bulan 12 habis. Oh, Bulan je. durian dah tak ada dah. Dah tak musim dah. Habis dah. Tapi kalau ada datang makan free ke timbang. Dia putih. Cuma nak makan bayar. Makan bayar Tarik dan tarik terus belakang. 270. Terus sangkut yang tu dia ni. Dekat getah tu. Okey. Cangkuk saja di situ. So tak payah pakai tiang dulu lah. Kelemahan dia sebab kita setting tengah, so bonnet tak boleh buka Kita buka pakai pintu PTI je lah. So kita nak pasang tiang sekali lah. Nak bagi nampak stabil sikit, letak tiang. Tiang ada 3 batang. Slot je. Yang kedua, baik, kita set up RTT.
Okay, dah buka RTT. Masuk dalam. Tongkatkan dia punya tu awning. Okay, pasang awning. Tadi tuan tanah datang. Dia round. Dia offer satu tapak yang view tepi sungai lah. So dah pergi tengok tadi. So ambil keputusan kita pindah. Tutup kejap ni, kita pindah. Ni spot ni dapat dah ambil gambar sekejap atas bukit ni. Pindah. Kita pindah ke Augustland 1. Ni pintu masuk dia. Ini sebenarnya tapak untuk lebih kepada group camping lah. Sebab dia tak ada lot. So pacak lah mana-mana, owner cakap. Yang mana ada kosong kita pacak je. Vibe dia lagi best lah sebab tepi sungai. Lagi dekat dengan sungai. Nak kata view sama lah. Atas lagi cantik kat tadi. Tapi yang ni sebab nak dekat dengan sungai, kita pindah lah. Senang sikit nak turun mandi. Okay, kita dah set up semula. Daripada Augustland 2 ke campsite Augustland 1. Campsite yang first ni dia lebih sesuai untuk group camping lah. Kalau nak buat mid camp ke, sebab tapak dia tak ada lot-lot. So lagi dekat dengan sungai. Sungai pun ada tempat dalam. Ya, boleh mandi lah. Augustland. Tadi Augustland 2, ni Augustland 1. Oh, tu boleh terjun tu. Terjun atas batu. Ni ada buai. So saya letak tepi tu lagi dekat dengan sungai. Tepi sungai. Air pun jernih. Ni nak terjun atas batu ni. Ni dalam ni kat sini, ni dalam. Nak pergi balik tapak Augustland 2. Kalau naik kereta kena pusing jauh lah. Tapi kalau jalan kaki kena meniti di atas batang balak ni. Jom kita meniti atas balak ni. Kuat bunyi arus air. Ni sekarang lebih kurang pukul, nak dekat pukul 7. Nak dekat maghrib. Ni, kita meniti atas batang balak ni untuk ke tapak Augustland 2. Ready untuk makan malam. Kunci babi. Masak apa ni? Sardin. No. Kena masak nasi. Menu wajib kita ada kambing. Kambing perap. Daripada Pak Mak Western. Sekarang dah pukul 8 malam. Suasana pukul 8 malam. Bunyi arus air, ada bunyi cengkerik. Masih lagi proses memasak untuk makan malam. Jadi ada sardin. Ini kambing perap tadi. Sejuk, malam sejuk lah. Oh, belah sana lagi meriah. Okey, jemput makan. Dah siap. Pukul 10.30. So kita set up tidur bawah awning, buat cover sikit dinding. So tidur atas camp bed, pakai sleeping bag. Belakang kereta ni lampu LED daripada set awning. Boleh malapkan ni. Sekejap lagi kita malap. Okey, Assalamualaikum. Hari kedua di Augustland. 6.43 pagi. Subuh pun sekarang pukul 6.20. Baru masuk subuh 6.20 tadi. Sejuk, memang sejuk sangat. Tak payah pasang kipas, nyamuk pun tak ada.
Kuat punya air pagi ni. So tidur dalam RTT 2 orang. Tidur pakai camp bed kat luar 2 orang kat belakang kereta. Toilet ada kat sini. Toilet pembersih ada 1, 2, 3, 4 toilet. Suasana pagi pukul 6.40. Ni TT untuk ke Augustland 2. Kuat punya air. Pukul 7.23. Lampu campsite ni dah tutup. Elektrik dia 7 malam sampai 7 pagi. Tapi sekarang subuh dah lewat. So pukul 7 pun gelap lagi. Ditutup pukul 7.20. Tadi semua ada lampu kat sini. Dah gelap lah. Ikan. Oh, bak dah. Menderu ikan. Jangan dia tak cawak. Alcik nak bagi, saya bagi. Mana? Bagi makan. Tapi dia kalau dia ada dari belah sana ni. Dia dari belah sana, bagi dia. Kita tengok ikan. Belah sana, dia belah sana. Oh, bak dah. Menderu ikan. Jangan dia tak cawak. Alcik nak bagi, saya bagi. Mana? Bagi makan. Tapi dia kalau dia ada dari belah sana ni. Dia dari belah sana, bagi dia. Banyak batu ni. Kita cuba menyelam untuk menengok ikan. 1, 2. Woohoo!
Dah pukul 11 pagi. Dah panas. Matahari dah naik. Tadi dah mandi sungai, dah bagi makan ikan. Tu tengah terapi ikan. Ikan gigit kat kaki. So macam ni lah setup. Tadi tidur bawah side awning. Tapi kita ada pasang dinding lah semalam. 2 orang dekat RTT. Betul-betul menghadap sungai. Di pandangan bawah. Bawah side awning 270. Tiang ada tapi angin tak ada kat sini. Okey, tak payah pakai tiang. Pukul 12.20. Kemas. Tutup RTT. Pukul 1 tengah hari kita nak check out. Ni antara owner dia, Kak Yati ni. Mesra, ramah. Kita nak check out pun dia datang. Salam-salam. Tak kisah dia kata, tak ada orang nak berbalik pukul berapa pun tak kisah, 3 ke 4. So kita pun ada hal kat Ipoh. Kita ni antara chalet yang ada sebelah August Land 2 ni. Cantik kat tu. Di atas bukit. Bawah ni ada tapak lagi. Lepas tu terus tepi sungai. Betul dekat dengan Titi Balak. Dah sini semua tepi sungai. Tapak tepi sungai. August Land 2. Sini August Land 1. Okay, sebelum balik ada sikit rezeki. CEO bagi buah apa? Duku lansat. So ni kerja-kerja mengait. Nak panjat tak lagat. Kita kait je lah. Boleh ambil duku lansat. Hasil boleh lah. Buat bekal balik. Okay, let's go. Selamat tinggal August Land Padang Rengas, Perak. Berbaloi dengan dia dapat satu hari inap ni ke. Balik kita singgah dekat kampung Kacang Putih. Sini area semua jual kacang, yang kacang ataupun apa, India punya style, Maroko semua. Mare. Nama pun nama kampung kacang putih Bontong, Ipoh, Perak. Ni antara satu kedai enak dan rangup. Lepas tu sana ada DNS Kacang Putih Senam Berhad. Masuk, yang penting ada logo halal. Maroko semua apa ada. Semua kacang ada, Maroko ada, ni kari pap pun ada. Ni Kaira Oh yo. Ni Kaira suka ni. Maroko sini ada macam-macam.